Amda mantap dalam bagi kuasa. Bila dia bagi masa kepada DAP, maka inilah DAP buat UDC, buat kurang, buat ladang babi dan sebagainya. Sebab itu kali ini kita tak boleh bagi lagi mereka ini memerintah Waima di Johor. Kepada sahabat-sahabat saya, UMNO original di Johor, jangan terima Amda ini. Kalau nak untuk penyatuan umat, awal-awal kerjasama dengan kita lah. Solution saya adalah pergi Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Kita bentuk penyatuan umat daripada PRN sampai ke PRU. Kalau kita boleh buat macam tu tuan, di Johor kita menang, di Melaka kita menang, di Negeri Sembilan kita menang, dan di PRU esok Semenanjung Malaysia ada 195 kursi parlimen. Daripada 195 tu 40 kawasan Cina, ada 125 kawasan Melayu. Kalau kita pergi penyatuan umat, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, 125 kursi parlimen ni kita boleh menang semua tuan. Kalah PKP, kalahkan Nenek Ibrahim. Lepas tu baru kita buat penyatuan umat, baru kita boleh kalahkan DAP ni. Kalau di parlimen tanpa campur Sabah Sarawak pun kita dah dapat yang 25. DAP nak cakap apa? Hari ni orang yang pegang mikrofon Anthony Loh ni, ingat dulu masa Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua, Tuan Mahathir tak setuju isi ni. Tuan Mahathir ucap Dong Zong itu resis. Tahu kan siapa yang pegang mikrofon? Anthony Loh yang pegang. So masa itu dia tak boleh cakap apa. Sekarang dia pula jadi bos, yang pegang mikrofon ni pula yang menentukan nak terima ke tak, buat yang isi dan sebagainya. Sebab siapa yang bagi dia kuasa? Amda mantap dalam bagi kuasa. Bila dia bagi kuasa kepada DAP, maka inilah DAP buat UDC, buat kurang, buat ladang babi dan sebagainya. Sebab itu kali ini kita tak boleh bagi lagi mereka ini memerintah Waima di Johor. Kalau di Johor pun kita bagi laluan percuma pada mereka-mereka ini, maka esok mereka tak cukup usi untuk bentuk kerajaan. Mereka akan cium mulut lagi dengan DAP. Walaupun UMNO negeri tidak setuju, tetapi apa yang berlaku di Negeri Sembilan tuan-tuan pun dah nampak.